manfaat VCO, Virgin Coconut Oil. Nombor 1, fast energy. Siapa yang nak cepat tenaga, VCO is the best. 2 sudu, sudah boleh jalan. Nombor 2, bakar lemak. Dia senang membakar lemak jadi bagus untuk menguruskan badan. Lepas tu antibakteria, anti-infection, fungus dan virus dan sebagainya. Lepas tu increase immunity lagi. Meningkatkan daya tahan badan. Brain food adalah salah satu daripada dia punya manfaat yang paling orang cari. Brain food makanan untuk otak. Dia bawah sikit daripada susu ibu saja. Lepas tu bagus untuk mengurangkan appetite, nafsu makan, bagus untuk bersukan, bagus untuk mengurangkan kita punya gian nak makan. Lepas tu dia protect jantung juga. Tahu tak? Dia memberi protection untuk kesihatan jantung. Mana taknya? Sebab dia bereskan perjalanan darah, blood circulation. Lepas tu dia tak akan jadi buncit perut you kalau makan terlebih pun, no problem. Meningkatkan HDL, menjaga rambut, kulit kita, dan boleh menjaga mood kita supaya tak stres pun. Lepas tu menjaga diabetes, yang paling penting menjaga blood pressure, dan ujung-ujung sekali dia menjaga bahagian pencernaan. Ada orang kata sampai boleh mengurangkan masalah